Okay, selamat pagi. Aku dekat Amsterdam lagi. Ni stesen kereta api semalam. Sampai sini, hotel aku belah sana. Tak jauh lah, jalan kaki je. So pagi ni aku nak cari train punya stesen metro. Nak naik train lah. Jom kita cek tiket dulu kat sini. Ni nama apa? Amsterdam Central. Kalau turun dekat sini, Amsterdam Central. Depan ni semualah, apa Hard Rock semua kat sini lah. Kena jalan kaki sikit lah. Okey, jom cari tiket dah. Alright, kita dekat Arena Blauwood. Kita dah sampai ke Stadium Ajax. Stadium Ajax ni kita suka lah pasukan bola yang famous juga dekat Holland ni. Menarik juga sebab dia keliling dia ada mall, ada banyak dia punya stadium besar. So senang kalau nak pergi tengok bola. Jom kita pergi depan tu, cari fan shop dia. Tengok lah, kalau ada souvenir boleh beli kan. Oh, ni pot-pot fan-fan nak gaduh kat sini kan ni. Pata. Wah, Ajax besar bapak stadium dia. Siap ada highway masuk lagi kat belakang bawah stadium ni. Kereta boleh naik atas semua. Gila besar. Oh, dia punya fan shop dia power dekat luar stadium lah. Jom. Okey, kita tengah naik tram ni. Kita nak pergi ke area Hard Rock. Okey, aku dah turun tram tadi. Ni tram, laluan tram. Nak pergi Hard Rock tu dia belah depan, lepas tu belok kiri. Dia lagi sampai. Kita bergambar je lah, bukan nak beli pun. Tapi rakyat dia memang berbasikal je semua. Basikal dia tak payah fancy-fancy pun. Basikal tua. Basikal boleh buat barang macam ni. Sebab tak? Tapi dia punya tram, dia punya metro semua memang efficient lah. On time. Bro, Amsterdam. Okay, bye. Dah singgah, boleh dah balik. Masa Perang Dunia Pertama dulu, owner duduk sini. So dia buat diary. So bila diary dia orang baca, bila jumpa orang baca kan, macam jadi satu tempat apa, sejarah lah. Sejarah. So ramai lah orang yang datang sini bergambar. Korang tengok, semua datang sini bergambar rumah ni. So, orang datang tengok belah sana tau. Sebelah sana pun semua bergambar rumah ni. Itulah cerita dia kat Amsterdam ni. Alright, jom. Naik kayak ni, naik apa, perahu ni pun best juga. Ni aja sini, Kebab House. Ni macam speedmart dia. Albert Heijn ni macam speedmart. Kalau kat Malaysia tu speedmart lah. Kalau kat sini Albert. Banyak kedai pizza ni, Itali. Ini kasino. Kalau nak habis duit masuk lah. Boleh lah, mana tahu kau menang. Main machine.
Jom jalan. Aku kat dataran Amsterdam. Dia macam dataran lah, tempat orang lepak-lepak. Ramai orang ambil gambar sini sebab banyak burung merpati. Swarovski. Aku sini kena hati-hati sikit sebab kadang belakang tiba-tiba basikal lalu lah, tram lalu lah, kadang tak sedar kan. Kita lalu kat kawasan banyak-banyak outlet. Sini McD depan McD. Senang benar banyak McD. Ni kedai cheese. Okey. Tak ada apa nak beli pun, just lalu-lalu. Sementara nak gelap ni pukul 2, pukul 3 kan dah start gelap. Pukul 4 memang macam malam dah. Jom kita jalan. Tengok apa dia. Sini ada Kiko, tapi produk perempuan, bukan produk kanak-kanak. Tengah sejuk, memang sejuk kat luar ni, tengah sejuk. Kalau nak rasa hangat-hangat, masuklah dia punya kedai tu kejap. Sebab dalam dia adalah heater kan. Sini memang kawasan turis. Memang agak mahal sikit lah kalau beli apa-apa pun. Okey, jom kita jalan. Sekarang pukul 5. Jumlah 5 dah macam pukul 9. Dia siang pendek kat sini. Jadi pukul 5 pun dah gelap. Okay. Malam kat sini happening lah. Dia memang kawasan yang memang datang melancong. Yang bagusnya kat sini adalah pengangkutan awam je. Kita beli tiket untuk pas sehari. Kita boleh naik train, bas ataupun canal cruise tu. Tram pun boleh. 4 transport awam ni boleh guna 24 jam. Ikutlah nak pakai. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang one way kan. Kalau nak pakai, boleh pakai. Sekarang aku nak balik hotel. Ni malam terakhir dekat Amsterdam. Esok aku akan ke Brussels, Belgium, dengan naik train lah. Train aku petang, jadi aku ingat nak gerak pagi. Mungkin kena tanya tengok boleh tak tukarkan tiket daripada petang tu ke pagi. Besok baru nak pergi tanya lah. Kalau boleh kita gerak pagi, awal sikit sampai ni kan. Okay. Wow, tengok dia punya cruise bawah ni. Okay. Tak ada apalah nak sembang. Assalamualaikum. Petang ni kita nak meninggalkan Amsterdam, menghala ke Brussels, naik train. Tadi aku dah tanya information tu, platform aku platform 13. Aku terus ke sana lah sebab lagi setengah jam je. Okay. Apa kita sambung dekat Brussels, sorry, Belgium. Bye. Okay, platform aku 13. Tadi aku dah naik, tapi sejuk pula kat atas. Sebab lambat je aku turun bawah. Lepak kat bawah ni kejap. Tengok, oh pizza tengok, 11 euro 2 keping dalam RM50 lah. 2 keping ni siap dia air. Okay. Macam ni mahal sikit lah. 15. Korang darab lah 5. Kan, harga dia macam tu lah kat sini. Alright. Kita check pula. Tak apa, kita toilet jap. Kita dah masuk area Belgium. Dah sampai salah satu stesen dia, tapi bukan Brussels. Kita tunggu Brussels nanti baru turun
perjalanan dalam 2 jam ke ni. Okay, dah start nak masuk bawah pula. Okay, aku kat Brussels station untuk metro, kereta api semualah. Sekarang aku kena cari station, kena cari platform 13. Tengok kat mana dia, aku tak tahu. Tengah pusing-pusing ni. Kan ada train. Ni apa, Pullman punya hotel. Aku punya train sepatutnya ni satu station, satu stop je. Nak naik tak nak? Sekarang tiket tak beli lagi. Kalau dia tak check sempat turun satu station tak apa lah. Nak jujur ke tak jujur sekarang ni? Aduh. Jujur lah, nanti pergi beli tiket je lah. Walaupun satu station. Jangan buat perangai kat negara orang. Tu nampak tu, pakai baju vest hijau tu. Sekarang dia masuk, dia check tiket tak ada, no, 100 euro kena saman. Aduh. Okay, aku pergi beli tiket jap. Bye bye. Kalau korang tengok train ni macam train komuter kat KL kan. Kan ni lah, tadi ada satu biji. Okay, jom kita beli tiket jap. Ni kita dekat Brussels. Tengok dia punya bangunan lama ni. Aku nak pergi situ lah, sebab dia tulis situ bangunan tu dibina pada kurun ke-15 dan sekarang dijadikan hotel kat situ. Kita pergi depan dia, ambil gambar ambil video kat depan hotel tu. Sebab aku tengok macam depan dia macam ada dataran. Sampai Santorini lah kita. Memang bau kebab saja, kiri kanan pun kebab. Jom. Tengok hotel dia. Masih fungsinya. Okey. Inilah bangunan yang dikatakan dibina pada kurun ke-15. Dia dataran sini tempat ambil gambar-gambar sini. Dia tak pasal lampu kalau lagi cantik. Baru pasal lampu, tadi tak pasal lampu. Aduh. Dah habis ambil gambar semua baru lampu dipasang. Jom. Dah hujan dah ni, hujan. Kedai coklat artisan. Memang aku try semua coklat dia, memang sedap. Aku rasa dah habis separuh bekas ni aku bantai. Kena pula orang yang jaga ni tudung memang peramah lah. Tengok semua homemade punya. Aku paling suka yang ni, yang warna putih ni, sebab dia ada crunchy sikit. Keluar makan bersaji dah pula. Alamak, saji dah pula. Aduh. Kena berlari balik hotel. Assalamualaikum. Pagi ni kita nak gerak ke train station untuk naik train ke Paris daripada Brussels, Belgium ni. Kat luar saji lagi. Aduh, nak jalan kaki pula. Okeylah, jom. Okey, aku dalam perjalanan dari Brussels ke Paris. Naik train dalam sejam lebih, ke 2 jam ke. Sebab malam tadi salji kat Brussels ni, so pagi ni kalau tengok memang putih lah. Kalau tidak nampak agak rumput-rumput kan. Tak ada. Kiri kanan semua putih. Okey, apa-apa nanti kita sambung. Ada nampak rumput sikit-sikit. Rumput sikit-sikit je lah. Nampak lah hijau-hijau tu. Okey, kita akan sampai Paris sejam lebih lagi. Nanti apa sambung kat sana lah. Alright.
Baru sampai ke stesen kereta api Paris. Kita naik ni tadi Eurostar. Eurostar ni memang train yang bawa daripada negara ke negara lain lah. Macam ni daripada Brussels, yang ni nak pergi London. So memang murah banyak berbanding naik flight. Kalau korang dah sampai ke Europe, nak pergi negara ke negara lain, naik train lah, murah lah. Aku tengok tiket pun dalam 3-400. Okey kan. Okey, apa-apa, kita masuk dulu dalam. Ada sikit game. Okey, jom. Okey, aku dekat Paris ni, nak pergi makan. Dah naik train tadi, turun stesen, nama stesen Lamarck. Lamarck, Lamarck, Lamarck. Pergi makan kedai pasar ikon di Putrajaya. Ada Nur Malaysia. Sedap lah. Tu dah pergi makan. Memang best lah nasi lemak dia semua kan. So kita ini pergi makan lagi sekali. Sebab flight aku balik besok, jadi aku mungkin bermalam dekat belah-belah airport je. So tak nak ambil risiko ambil train jauh-jauh pagi-pagi kan, nanti sesak. So kita tidur kat airport je lah. Okey, jom. Ni perumahan-perumahan dia ni. Okey. Jom kita jalan dulu. Sekarang dah pukul 6 macam tu. Dah start nak gelap lah. Tengok rumah dia. Tengok kedai dia sebelah bangunan tinggi tu. Macam tu lah. Si tak nak upgrade jadi 4 tingkat ni. Kat sini banyak kedai souvenir Paris. Okey, kalau korang tengok macam ni, kalau dia ada terkeluar 3 kaki macam ni, tu kedai makan. Ni lah, Nur Malaysia. Yeay. Okey, kita kat platform B. Platform B ni nak pergi ke airport, tapi train tak sampai lagi. Sesak orang tengah balik kerja ni. Memang full habis. Okey, aku dekat Terminal 2. Terminal 2 dia pun besar tengok. Ada 2A, 2B, 2C, 2F, 2G. Baru Terminal 2. 1 dengan 3 memang terminal lain lah. Lepas tu yang 2 ni, A, B, C, D, E, F, G. Aku nak balik, dia suruh pergi ke Terminal 2C lah. Okey, Terminal 2C, tempat yang aku landing hari tu kat sini juga. So nak balik pun mungkin aku rasa sama je lah, kat terminal yang sama, 2C. Okey, apa-apa, semoga selamat sampai hendaknya. InsyaAllah nanti 2027 kita datang lagi. Okay, bye. Tadi dekat check custom tadi, lambat juga, 40 minit juga habis masa kat sana. Beratur panjang, ramai kan. Dia lambat tu bukan sebab ramai, dia lambat tu sebab orang yang nak check tu, situlah nak buka jaketnya, situlah nak buka kasutnya, situlah nak buka tali pinggangnya. Bukalah siap-siap, laju je. Aku tadi tak sampai pun 1 minit dah lepas. Okay, kita kena ke C91, aku punya gate. Okay, aku dah breakfast tadi kat hotel. Makan omelette dia tadi, makan telur. Settle, nanti dalam flight ni boleh makan lagi.